Al-Quran dan riwayat yang masyhur merakamkan kata-kata orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk Allah. Kata-kata Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelihnya dirakamkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati aku termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya di kawasan padang pasir tandus, Siti Hajar bertanya beberapa kali, Wahai Ibrahim, ke manakah kamu hendak pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tiada manusia dan tiada sesuatu ini? Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab kerana berat hatinya. Lalu Siti Hajar bertanya, Adakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini? Nabi Ibrahim menjawab, Ya. Maka Siti Hajar berkata dengan penuh tawakal, Kalau begitu, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allahu Akbar walillahil hamd. Kata-kata orang yang hatinya sedia apa saja untuk Allah. Suci sungguh pengorbanan mereka.